pernah bagi dia apa-apa, Jad. Oh, Ijat Kau- tak buat apa. Kau tak membahagiakan dia. Kau tak hargai dia. Takkan 5 tahun kau tak boleh kumpul duit beli kat dia emas yang murah-murah. Brother tadi baru naik tak sampai seminit. Nak offer dia macam-macam. Lepas tu kata minggu depan nak jumpa family boleh tak? Kau ada 5 tahun ni yang kau tahu jumpa gaduh. Jumpa gaduh nasi ayam penyet. Nasi ayam penyet jumpa gaduh nasi ayam penyet. Kau ingat dia suka nasi ayam Sayang. penyet? Dapat gift lah kau Nina. Sayang. Ha? Saja ni. Sayang. Kau nak pancing aku. Tak ada. Sayang. Kau dah bayar apa? Sayang. Aku kalau dah benci memang aku benci. Tapi sayangkan saya je. Baby nak saya je. Baby nak Ni. Okey. Hey, Ya. mana boyfriend kau? Dia live dengan Rahim. Rahim mana? Rahim? Rahim Artu. Siapa tu? Rahim, apa ni? Tim apa tu? Amanah Zahan. Kentang goreng tu. Apalah, mentang-mentang rambut dah lebih kurang. Kau biarlah pak wen kau tu. Tadi kau bukan gaduh ke dengan pak wen kau malam tadi? Alamak, dia datang ah. Kejap. Kau kena geng aku pakat bagi dia marah kau. Kau buat dia marah kau, janji kau. Boleh tak nak turun? Jangan, kau buat dia marah. Kau ikut je lah. Alamak, kantoi lah Nina. Kau kat sini. Alamak, Nina, kantoi lah. Jad. Aku minta maaf, Jad. Tadi ada lelaki cakap nak cari awet, Jad. dah belah. Jad. Macam mana nak imbat dia balik lah? Aduh, tak boleh lah. Dia kena imbat aku. Okey, biar lagi dia datang lah tu. Nina, tadi bukan kau gaduh dengan dia? Tadi gaduh. Lepas tu dia belanja makan. Yang kau maki-maki dia gaduh pasal apa pula tadi tu? Dia makan betul. Abang Hanif, aku cukup suka lah kalau dia marah. Boleh tak aku bagi kau gaji, kau tolong naiklah aku bagi dia marah je. Sebab apa? Aku selalu buat orang gelak, tapi dia boleh buat aku gelak tau. Oh iya Tapi- ke? Macam pelik eh. Tapi dia boleh buat aku gelak kalau dia marah lah. Sebab muka dia nampak macam special lah. Salam semua. Waalaikumsalam bang. Bang, saya ada jumpa orang baru bang. Ni bukan perempuan saya ngorak-ngorak, ni awet dia. Boyfriend dengan dia kerja gaduh bang. Lepas tu putus, couple putus. Tapi tak tahulah dia tengah live lagi Kalau dia naik ni best ni. Lepas tu cerita lah gaduh sebab apa? Sebab dia buat live. Lepas tu? Yelah aku kan apa ni nak panggil apa? Saya ke? Cakap je lah Nina lah, kau bahasakan kau Nina lah. Saya ke Nina ikut kau lah, mana kau selesa. Oh saya kan baru balik kerja. Dia kacau dah. Dia buat dua kerja. Siapa buat 2 kerja? Saya lah buat dua kerja. Oh, Nina 2 kerja. Terima kasih bang. Moga murah rezeki bang. Lepas tu. Wih, dia orang kata dia nangis duk. Sukalah macam. Tak, aku tak boleh belah duk dia. Aku suka lah kalau dia macam tu. Boleh kau bagi dia derita yang lagi belum kahwin ni? Sampai tapi- pukul apa? Tak, aku suka part kau lempang helmet dia tu sampai sekarang aku tak boleh tengok video tu. Kau lempang helmet dia. Ada kalau tapi video tu tak ada lah kat TikTok, cari balik. Tak ada kan? Ada. Mana? Lepas tu bila helmet tu sangat muka dia macam tu, aku tak boleh belah. Weh, okey, cerita. Lepas tu marah-marah dia pujuk kau makan, kau okey balik ah. Aku okey balik lah. Tenang je. Senang lah pujuk aku bagi makan. Kau tolong buat dia panas tau. Nanti kau ada baik balik tu. Pulangkanlah balik dia. Tak boleh lah Jad. Sebab kat sini ramai lah lelaki tengah cari girlfriend. Ini bukan hari bodoh. Tak Jad, aku tadi dekat live aku ramai kata, bang saya nak cari girlfriend. Lepas tu aku nampak nama dia, aku naikkan lah dia. Aku tak tahu pula dia awet kau. Dia pula macam dah okey Jad. Sebab tadi yang datang-datang semua kaya-kaya Jad. Kau nangis lah Jad? Tak ada lah. Tu air mata tu Jad. Tak ada mata.
Sabar je. Kau masuk live aku lah sini. Asal nak soalan kau? Kalau kau tak nak, aku bawa dengan dia dua je. Kau turun lah. Asal kata brothers ya. Ya, bukan aku ngorat dia pun. Aku tolong carikan dia boyfriend je. Kepala otak dia cari boyfriend. Habis tu aku ni apa siapa penyu? Mengkarung. Jad, dia kalau jodoh tak ke mana Jad. Aku carikan dia ke boyfriend. Kalau dia dengan kau, dia tetap dengan kau Tak Jad. boleh, aku nak dengan dia. Tolonglah Jap. Please Jap, kau bagi dia masuk kotak aku sekali Jap. Masalahnya, dia cakap kat aku, dia Aku datang masuk kat kotak kau, sabar. kau datang ni? Kurang kat sini. ajar, kurang ajar. Tolonglah Nina bagi dia marah. Tolonglah bagi dia marah. Kau jangan buat-buat sayang. Kau tolonglah bagi dia. Tolonglah. Kita masuk. Nanti aku masuk dalam kau bagi gift. Tak pun nanti aku suruh budak-budak sampai kedai kau. Kau tolong ikut apa aku punya ni. Jangan sampai ada Kau umur berapa? Sebaya ada Tak ada lah. Siapa tua lagi? Ijat tua. 2 tahun. Tapi diorang ni kalau gaduh macam gampang Aku masuk pukul berapa tadi tengah jaga anak macam-macam mencarut. Sekejap pada dia Tunggu sekejap lambat pula si penyu ni. Kau panggil dia apa? Abi Tak Eh, ada aku, panggil. tapi abang risau lah Nina. Abang takut dia datang rumah abang kan. Dia nak fight dengan abang macam mana Selalu macam tu lah. Dia memang kalau- datang. Dia selalu datang kan. Siapa kacau awet dia memang tibai lah. Tapi masalahnya asyik dia je kena tibai. Dia tengok movie banyak sangat tu. Abang takut dia kena rumble kat gerik tu. Mana dia Mana dia? Tolong bagi gift lah. Tak nampak Bagi bunga je, bukan nak minta gift pun. Sebab view ramai sangat. Kalau awak tak komen, tak bagi bunga, saya tak boleh nak tekan. Ni dia. Bunga tu jumpa. Dah invite dah Jad. Boy. Oh, garangnya. Bagilah salam. Apa garang no, tuan muda? Apa garang no ni? Pulangkan dia pada aku balik. Tak boleh Jad. Tadi dia cakap kat aku dia dah tahu hati kat kau. Sayang. Masuk live baby. Marah-marah. Bila masuk live. Kat sini dia tak marah langsung. Dia cakap lembut je tadi. Lembut je macam mana? Hai Abang Acap, dah makan ke? Abang buat apa? Macam tu je, tak ada kasar-kasar pun, dia tak garang pun. Sayang, kenapa sayang buat backup? Hello? Hello? Kenapa masuk live sini? Sebab Abang Acap accept. Abang Cap bagi apa gula-gula? Accept apa pula invite? Accept tu kau. Aku invite. Sebab tadi aku tengah cari buat ni, buat room jodoh. Siapa nak naik? Aku saja tekan dia naik. Maksudnya dia nak cari jodoh lah. Tengok dia suka. Nak cari Abang Sado boleh tak? Kat sini ramai je kata Abang Sado. Abang kurus, Abang Sado, Abang flawless, Abang putih, Abang gebu, Abang-abang, adik-adik, akak-akak, pakcik-pakcik, tuan-tuan dan puan-puan. Semua ada. Dia suka je. Sayang, jangan macam tu sayang. Janganlah paksa. Perasaan tak boleh. Tu. Perasaan tak boleh paksa je. Kau tak boleh tahan orang untuk cintakan kau je. Kau takkanlah sebab kau bagi dia nasi ayam penyet kau nak paksa dia suka kat kau. Sedangkan orang boleh bagi dia nasi ayam GoPro. Apa sangat nasi ayam penyet tak sampai RM20 tu je. Tadi aku shopping tadi untuk dia tadi. Apa kau beli apa kat dia? Kasut. Kau tahu tak time kau last dia naik kat aku, ada lelaki naik nak bagi dia apa? Apa? Handbag. Betul lah? Betul lah, takkan nak tipu. Bukan kau. Nina betul lah? Nina? Betul ke? Ada orang nak bagi ayam handbag? Ya betul. Beg Gucci. Siapa? Kuang Kadiak? Takkanlah Bang Kadia, dia dah ada bini. Siapa bagi ayam? Nama dia Salmon apa tadi? Siapa? Kan aku cakap nama dia Salmon tadi. Dia kacuk-kacuk orang luar negara lah. Sayang, cakap lah dengan baby cepat lah. Tak kenal lah. Deep hitam. Dia pitam ke? Nama pun titik. Tapi perfect lah. Tak faham aku perempuan sama sekarang ni. Kenapa Jad?
Penat aku belanja dia. Kau tak ikhlas tu belanja dia? Aku tak ikhlas. Semenjak kau buat aku macam ni sayang. Akeli lah panggil sayang. Nina. Kau dengar cakap dengan Nina Kau ni memang buat aku barang je. 24 jam mesti barang aku. Kau tolonglah bagi aku rasa macam okey sedap punya mata memandang kan. Apalah Jad, orang dah tak nak move on je lah Jad. Hidup ni kita teruskan Jad. Aku nak pujuk dia boleh? Dia dah tak ada hati kat kau, nak pujuk apa? Orang tu datang nak bagi handbag. Kau tanya, kalau kau tanya Nina berkata tu, kau tanya viewer. Kau tanya viewer Jad. Betul lagi geng. Tadi aku buat live tadi betul geng. Dia berapa lama tadi dekat? Tadi aku buat live tu berapa Nina lama? kat live aku dekat 30 minit tau. Kau tengah live tu 30 minit. 30 minit dia dengan aku. Dia happy kau tahu tak? Aku siap buat dia jadi adik angkat lagi. Aku cakap nanti jom lah lepak-lepak dengan kau abang. Kau abang semua kaya-kaya selesa. Okey bang, tak sabarlah Nina nak join, dia kata. Nak makan dekat Saloma nanti. Aku nak bawa dia jumpa kawan aku. Betul lah. Kau tanyalah dia sendiri. Tapi kalau aku cakap kau takut tipu. Betul abang Acak apa ni offer? Offer apa? Ha? Abang Acak bagi benefit nanti. Benefit apa? Ha? Cakap lah. Bagi emas lah. Aku baru nak bagi kau emas juga. Sepanjang aku dengan kau 5 tahun kan, kau tak pernah bagi. Kau tak pernah bagi dia apa-apa Ijat. Oh, Ijat Kau- tak bagi apa-apa. Kau tak membahagiakan dia. Kau tak hargai dia. Takkan 5 tahun kau tak boleh kumpul duit beli kat dia emas yang murah-murah. Brother tadi baru naik tak sampai seminit. Nak offer dia macam-macam. Lepas tu kata minggu depan nak jumpa family boleh tak? Kau ada 5 tahun ni yang kau tahu jumpa gaduh. Jumpa gaduh nasi ayam penyet. Nasi ayam penyet jumpa gaduh nasi ayam penyet. Kau ingat dia suka nasi ayam penyet? Dapat gift lah kau Nina. Yang bercakap aku tu. Ha? Daripada tadi yang popak kat sini. Yang sana dapat 2.6k. Kau tahu tak Ajat? Sayang. Aku kesian lah kat dia. TikTok saya tak marah. TikTok saya happy TikTok. Saya tak marah. Abang Acak marah. Sayang. Tadi kau jangan ludah jilat balik. Tadi kau kata kau tak nak panggil sayang kan? Kau kata kau geli nak panggil sayang saya. Kau panggil dia sayang balik ni. Tak semua dengar lah kau cakap tadi. Jijik lah panggil sayang. Nak muntah. Muntah darah. Macam ni Cak kau buat aku Cak Macam ni Cak kau buat aku kau first kau invite aku. Gelak-gelak. Sampai sekarang kau pula maki aku Cak Bukan. Dia naik mengadu kat aku. Aku tak sampai hati bila perempuan mengadu. Ada siapa nak mengadu kat aku? Kau pandai-pandai lah bawa haluan hidup kau. Kau dah besar Ajat. Macam tu pula. Dia cakap dekat aku. Dia tak bahagia selama dengan kau 5 tahun. Thank you yang bagi. Betul ke? Kau tanya dia sendirilah malam ni. Aku mula-mula nak tolong kau. Tapi dia pun minta tolong aku. Aku tak tahu nak tolong siapa. Sayang betul lah cakap yang tu. Kau jangan panggil dia sayang boleh tak? Kau kata kau jijik tadi kan? Awak betul ke? Okey. Awak? Betul. Ha? Betul. Tak dengar. Dekat lah sikit tak dengar. Betul ke? Ya, betul. Habis tu saya ni macam mana kita nak buat candidate je lagi. Tak jadi lah. Ha? Tak jadi. Terus tak jadi. Tak jadi. Sumpah sayang. Tak nak lah makan dengan kau. Kenapa? Busuk bolontong. Hai. Wow Dia lagi banyak dapat. dapat banyak kalau dah masuk live aku tak dapat. Kita 2 hari tak dapat ni. Tu lah. Dia baru naik 2 hari dah. Tak apa, sambung balik. Hari raya. Awak jujur lah dengan saya awak Awak sayang saya tak? Tak. Ulang balik. TAK tak. Oh, main TAK Jap, aku tolong dulu Jap lah. Jat, sabar Jat. Benda satu benda aja. Aku Jangan Jat. kalau, kalau masa 24 jam tak ada aku tak ada live kan. Kau pandai mana cari aku Tak Jat, kalau 24 jam kau tak ada, kami biar je Jat. Sebab kau tak ada penting buat Malaysia, kat dunia kau tak ada makna pun.
Kau kalau hilang pun orang tak ambil kisah je. Sebab kau tak menyumbangkan apa-apa pun untuk Malaysia. Dan untuk kawan-kawan kau, apa lagi untuk awet kau. Kalau kau nak hilang, jangan tunggu 24 jam. Sekarang kau hilang terus je. Tanam diri kat tanah. Hilang terus. Cuma minta engkau bagi tahu kat mana lokasi. Supaya kami tak susah nak cari. Tenang, kita pacak terus bubuh nama. Almarhum Ijat Separuh Rempit. Lepas tu kau tinggal bagi tahu je kau nak bid nombor 2 plate ke 3 plate. Aduh, kelakar. Wah, gagal sayang. Sayang. Geli lah. Buron lah Jat. Kau dah buang dia tadi Jat. Sayang. Kau dah buang dia Jat tadi. Diam, sayang. Dia dah marah. Sayang. Apa saya sayang ni? Geli lah. Jomlah baby get back, jom. Tak, aku gebek kau dapat apa? Benefit apa? Baby, jomlah. You pengen baby. Mau macam lontong. Gitu. Acak, aku tak boleh Acak. Dia buat macam tu dah. Sabar, Dia dah Nina. bagi bibir Datuk Sri Vida. Tak suka lah. Ya. Hello. Aman. Tadi ni perempuan tu nama Nina tadi tu. Dia baru lepas putus cinta. Dia tengah single. Kau betul-betul nak ada? Dia single. Okey lah. Tapi dia kerja. Kalau kau nak keluar dengan dia tak boleh lah sebab dia kerja. Dia naik, Nina kau kerja naik motor Tak ada dia hantar aku. Tak, kau diam. Aku tak buat dengan kau. Nina, kau kerja naik apa Nina? Naik motor kadang-kadang naik kereta. Kau ada kereta sendiri tak? Ada. Ni member aku ni, dia kereta banyak. Dia kata kalau kau terima dia, kereta semua dia bagi. Oh, seriously? Kereta, rumah tak lah. Dia kata kereta, lepas tu dia suruh kau berhenti kerja terus. Ini lagi aku suka ni. Lagi aku nak Jat pula. Weh, Man. Do on lah, Man. Tapi kau kena hati-hati sikit tau. Kenapa? Ex dia gila. Dia boleh datang bila-bila masa je kat tempat kerja kau. Jadi aku minta kau careful sikit lah. Dia memang dah single tapi ex dia gila sikit lah. Tak berapa betul. Ex dia tak ada besar pun tapi memang kaki langgar. Kalau kau nak aku nanti aku bagi nombor dia kat kau lah. Baik Man Okay Man, Assalamualaikum. Okay, jaga diri. Alhamdulillah. Okay Nina, dia kata okay lah. Dia nak kenal dengan Nina. Siapa mana? Mana? Nama panjang dia apa? Mantopoi. Yang nak fikir macam masak apa? Nak kena fikir apa lagi. Jat dah dapat kereta. Berhenti kerja, tak payah kerja. Aku 5 tahun dengan dia lah. Ya, tapi dia penat 5 tahun dengan kau. Yang ni 5 minit baru kenal, dia dah boleh relax. Dah boleh tengok Netflix, boleh tengok movie. Dia dah tak payah dah nak pergi kerja, masak-masak ke apa dia kerja, aku tak tahulah. Sayang, betul-betul lah sayang. Jangan mainkan aku. Oi, Ya. kau tak payahlah nak mute-mute. Siapa ada orang call kau apa? Ada. Mantoya. Aku cakap serius, korang kena serius. Aku cakap sekali je. Okay, tengah serius lah ni. Kau nak aku ke tak? Serius sangat soalan. Tak ada soalan lain ke? Aku tanya kau. Dah sekali lah. Kau nak aku ke tak? Okay, kalau aku nak kau bagi apa? Kau boleh bagi apa? Aku tanya kau nak bagi dia apa kalau dia nak dengan kau balik? Kau boleh bagi dia apa? Kau nak bagi dia apa? Kau nak apa? Nak emas. Dia kata nak emas tau, bukan ramas. Aku takut kau salah dengar. Ramas kan kata okey pula. Dia kata emas. Apa lah kalau kau nak lelaki macam tu Kau kira ni kau lepaskan dia Kalau kau aku nak command balik ni. Kau betul-betul je cepat ni. Aku nak confirm ni. Kau dah lepaskan dia belum ni? Bagi aku sekali sekejap boleh lah. Sekali aku tutup kamera. Kau cakap dengan dia macam, kau anggap ni kau macam borak tadi kat line kau tu, yang kau gaduh-gaduh tu. Kami semua tak ada. Kau cakap macam tu je. Kau anggap je tiba-tiba kau berdua je dengan dia ni. Aku tutup cam, kau borak. Ni kau heart to heart lah. Heart to heart.
Mana Sebab Sayang, WhatsApp aku sayang, dulu. sayang. Tadi kau panggil aku apa tadi? Ya, ya, I minta Tak, tadi maaf. kau panggil aku apa? Ya, janganlah cakap apa-apa. Dia dengar. Sayang, Apa? Cakap lah. jomlah. Jom apa? Jom isi, jom. Jom, Apa yang macam biasa Retan? sayang. Tak, jom apa? Cuba cakap jelas sikit, tak dengar. Jom Dia lah. cakap macam tak ada gigi tau. Kenapa nak marah? Cuba cakap tu jelas sikit. Jangan cakap macam tak dengar. Oh, sekarang ni follower dah naik kan. Ya, tadi Aku ni follower je 4,000, tak apa lah. Bila follower dah naik, kau tinggalkan aku lah, betul tak? Lumrah lah. Perempuan dah ada follower, dah ramai kawan baru. Naikkan dia cap Dia ni orang kata kan, Aku ni banyak orang tahu aku naikkan. Tapi kalau orang tu tak dengar cakap aku tinggalkan. Ada contoh-contohnya. Macam Nina ni, aku nak tolak dia pergi lagi jauh. Aku nak dia berjaya, aku nak dia jadi habis stewardess. tu aku apa? Mula-mula aku nak naikkan kau, Jad. Tapi aku lagi tertarik untuk naikkan Nina pada kau, Jad. Minta maaf, Jad. Aku kan influencer dah. Kalau kau tengok follower kau dengan dia pun jauh beza, Jad. Dia tadi 18.9, Jad. Sekarang dah 18 point berapa? Sekarang dah 18.7, Jad. Bapak banyak Syah. Jadi kau kena faham. Dan dia kena jadi stewardess. Bila dia jadi stewardess, Jad, dia akan pakai pakaian ketat-ketat, Jad. Dekat atas kapal terbang. Wish. Dia akan pakai ketat-ketat, Jad. Sebab stewardess dia tak pakai longgar-longgar. Aku akan suruh dia kerja Malaysia Airlines ke Batik Airlines ke. Lepas tu rambut dia akan sanggul, Jad. Wish. Bila jadi stewardess, Jad, orang kaya ramai naik kapal terbang. Dia akan sambut, Jad. Orang kaya akan minta, hello. Why? Sayang, janganlah. Tak boleh, tak elok. Dia nak jadi stewardess lah, dia cakap kat aku. Tak elok lah, benda tu tak elok. Kenapa pula tak elok? Nanti macam-macam dia kenal-kenal, lalas, dia kahwin dengan orang putih. Aku tak nak. Okey lah kawan-kawannya, anak dia tak muka macam kau. Tapi aku minat negro tau. Jangan main-main. Jad! Apa gila awak kau ni, Jad? Uish, test dia bukan main, Jad. Kalau macam tu kau memang kena undurkan diri, Jad. Kau dah kalah banyak dah, Jad. Baik kau minat Osman lah bangang. Dia minat yang belah-belah Afrika. Ui, lain macam test awak kau ni, Jad. Sayang, janganlah sayang. Saya dah fikir masa-masa saya dah pusing lah sayang. Dah pusing-pusing lah. Sayang, saya tengok muka baby sayang. Tadi kau elok panggil kau aku tadi. Saya tiba-tiba kau sayang pula. Oh, Janganlah, bukan gitu. sekarang ni dah belagak sayang Of course dah belagak. Perempuan senang nak diubah. Kau tengoklah sekarang orang dah mula kenal dia. Aku dah bagi orang mula kenal dia. Dia dah ada gift, dia dah ada follower makin ramai. Lepas ni dia boleh bawa diri seorang-seorang dia lepas ni. Bila dia dah naik cap. Cap, kau diam. Cap, bila dia dah naik nanti cap, dia akan lupa diri cap. Lupa dah datang. Of course lah aku lupa diri. Weh, Tu sama kau. Aku akan lupa kau punya. weh. Kawan-kawan aku boleh lupa, apa tak lagi kau aku boleh lupa. Dulu aku dah naik, aku naikkan kau. Aku tak ada pun nak tinggalkan kau. Weh Jad, normal lah. Manusia ni kadang-kadang dia lupa kenang budi. Kau tak boleh harap bila kau buat baik, orang akan ingat balik apa yang kau buat baik. 1000 kebaikan akan hilang dengan 1 keburukan. Jadi kau tak boleh expect apa-apa, Jad. Kau tengok berapa ramai lelaki duk bagi kat awet kau gift sekarang ni. Kau tengok pakai mata hati kau, berapa ramai duk bagi dia gift. Semua tu tunggu masa kau kata putus, sama DM lah siul. Macam Mesti ramai orang DM kau. kalau macam kau putus dengan dia penuh dengan DM. Macam kau takkan ada orang DM, takkan perempuan DM kau. Mesti ada ronda-ronda dulu. Macam awet kau mesti ramai terus DM. Kau pandai-pandai lah, Jad. Kau dah besar, kau nak buat apa dengan dia. Aku tahu dia kata tadi naik-naik, bang. Dia cakap aku lembut je macam ni, bang. Asal kau naikkan dia tu? Dia minta naik. Kau tak boleh pusing lagi je. Dia minta naik. Lepas tu yang asal kau nak invite dia? Thank you. Dah orang minta naik. Aku kan tak sombong. Kau yang muka macam ni pun aku naikkan. Apa kan pula dia? Dia kata, bang, nak naik hijab boleh tak nak luahkan? Aku tanya, kenapa hijab buat apa? Dia kata, Lembut je kau. lembut je. Dia kata macam ni. Macam Nina nak cakap sikit boleh? Cakap apa? Nina,
Dah tawar hati dengan Jad. Oh. Nina tak boleh lah nak teruskan hubungan toksik ni. Oh. Nina rasa Nina nak cari orang baru. Okey. Nina dah tak nak dah hidup derita terseksa dengan dia. Okey. Nina dah tak nak dah kena hujan panas naik motor. Nina nak naik kereta ada aircon. Nina layak tak untuk bagi Abang Acap? Abang Acap kan banyak kawan-kawan, boleh tak kenalkan dengan Nina? Itulah dia cakap tadi. Sayang, betul ke saya cakap itu? Patutlah tadi baby buat lah tengok ayang hilang. Ya, dia bukan nak, dia jaga hati kau lah tadi. Sayang. Sayang. Ni saya sayang ni geli lah saya sayang. Janganlah belagak sangat, sayang. Sayang kau tu boleh simpan kat poket lah. Untuk anak cicit. Tak apa, kau tunggu lah. Geng, 26,000 tengok ni geng. Kau dengar geng Kau buka mata geng Aku jaga dia geng 5 tahun geng. Ni dia balas kat aku geng Patut aku belah geng daripada dia. Weh, kau jaga dia 5 tahun, kau nak belah, kau duk sibuk. Mak dia jaga dia 20 lebih tahun pun tak ada bising-bising. Kau Aku tak kisah, aku tak peduli. Tak, mak aku jaga aku dalam perut lagi kau. Mak kau. Aku jaga kau 5 tahun. Kau 24 jam kau nak. Sayang baby nak ayam penyet. Aku bagi. Mak kau dah bagi ayam penyet. Ayam penyet. Kau ingat apa? Cintaku berdasarkan ayam penyet ke? Penyet. Cukup lah muka kau pun dah macam ayam penyet. Takkan dia nak hari-hari makan ayam penyet? Dia pun teringin juga kan? Sekejap Kau borak sekejap dengan dia. Sayang, pelik sayang. Sayang, itu pelakon pelakon je kan? Tak tahu. Saya ni pada pelakon. Woi, betul-betul lah. Mana ada berlakon, betul-betul. Betul-betul. Kau jangan tukar-tukar ni nah. Time bila dia dengar dia pause kot. Sayang. Apa dia? Apa saya sayang ni geli lah. Dia tengah pause tu, dia tak dengar. Ayam main ke tadi? Betul-betul. Sumpah betul-betul. Aduh, sumpah pula. Sayang, aku akan menunggumu, merindukanmu, wahai sayang. Tadi kau bawa marah aku. Sekarang ni Abi tak marah pun. sekarang ni ada Mantoya tadi. Sayang, Abi tak marah pun. Abi indu, Abi nak. Sayang, Abi nak. Please lah, Abi nak. Tak. Kalau aku buat suara macam tu. Suara macam Sayang, Abi nak aja. Sayang, Abi nak. Sayang. Jangan buat suara macam tu dok. Rasa macam bau lontong kau buat suara macam tu. Ya ke bau lontong? Ya, bau lontong. Saya pernah ke bau mulut Abi? Dengan bibik putih pucat je. Cuba pakai sebab. Dia pink je. Ni mantu cik aku lah. Mantul tak? Kau nampak ada cik bawah tu apa? Suruh ijat pula lah. So je tu belah sekarang. Aku nak Nina sekarang. Habis lah. Mantoya tu dah ni lah. Cik aku Ajat. Sorry Ajat Aku kena turun dengan kau Ajat. Tu kawan aku. Aku kenal dia dah lama Ajat. Aku kenal kau baru 5 hari 4 hari Ajat. Kau dah lama Ajat. Lupakan Ajat Nina ni. Tak semua benda yang kita sayang Ajat kita kena pertahankan Ajat. Kadang-kadang kita kena lepaskan untuk lihat dia lebih bahagia Ajat. Kau relakan Ajat Baik aku jual podcast je lah. Ajat. Redha Ajat. Belah. Laki semua sama lah. Okey Nina, jadi kawan tu betul-betul nak kenal dengan Nina tau. Nina okey tak? Ya. Umur dia berapa? Dia dalam 25 gitu lah. Dia anak orang kaya. Bapak ada bisnes. Tak nak. Kenapa tak nak? Takut lah kalau orang kaya ni dia pasang dua. Tak, ni dia memang dia setia. Dia memang setia. Abang dah kenal lah dia. Kalau Nina nak, Nina cakap je lah. Abang naikkan dia. Kalau Ijat tak naik, abang naikkan dia lah. Kalau Ijat tak. Tapi dia okey kalau kena tiba dengan Ijat. Dia badan sadar lah. Tak mungkin lah dia kena tiba dengan Ijat. Dia badan macam celil.
Kena. Celah. Geng-geng Wan Kadiak tu yang sado-sado. Mana Ijat? Ijat, cepat Ijat. Kau naik Ijat. Kalau kau tak naik ni, aku tu naikkan lelaki tu Ijat Ijat. Bagi bunga Ijat Ijat. Ijat Nina Ijat, cepat Ijat. Mana dia? Ijat dah call aku lah. Dah call saya lah. Ya, tak angkat. Biar je. Tak payahlah. Kena move on. Dah. Kena move on lah, Nina. Dia kalau marah dia buat apa, Nina? Dia kalau marah dia call banyak kali. Lepas tu, kalau pernah block dia tak? Pernah. Lepas tu dia buat apa bila block? Dia cari dekat TikTok, kadang-kadang dah block semua kan. Dia cari kat email. Email tak tahu lah macam mana dia boleh dapat email kita. Bapak psycho Syah sampai email dia cari. Ya, sebab Dia email? email. Gila dia Sebab IG tak main. Kau cakap apa tadi? Tak ada apa. Kau cakap apa tadi? Kau turun sekarang? Okey lah, Bacap dia suruh kita turun. Dia nak gaduh dengan Bacap. Tak, aku tak gaduh. Aku cakap sayang. Saya maybe tak? Macam mana kau boleh bercinta dengan orang macam di 5 tahun? Sayang, saya maybe tak? Ya. Aku cakap tak nak ah. Okay, kalau betul kau sayang dia Ijat, kau nangis sekarang ni. Kau buktikan kau sayang dia. Lelaki yang keluarkan air mata untuk perempuan, dia baru sayangkan perempuan tu. Kalau kau tak boleh keluarkan air mata kau tak sayang dia. Jangan cabar aku. Aku cabar kau. Aku ni mudah dicabar. Cabar aku cabar kau. Kalau betul kau boleh keluarkan air mata kau untuk dia, aku call balik Man tu. Suruh jangan kacau Nina. Bila aku dah keluarkan air mata, janji kau block Man tu lah. Okay, aku block Man. Aku block kawan aku tu. Aku block kawan aku tu untuk kau. Tapi kau kena keluarkan air mata kau untuk Nina. Tapi kau kena keluarkan air mata sambil berdialog. Aku tak nak kau keluar. Waktu kau keluar air mata tu, kau kena feel apa yang kau nak luahkan. Itu aku nak. Aku perlukan lagu lah. Banyak minta pula tadi. Lagu yang pernah aku dengar lagu ni. Kagen Band. Kagian band. Ha. Kau standby. Standby ke? Aku dah standby lah ni. Minta tak jadi lah. Okay, standby Take mode. Okay, 1, 2, 3. Sedih, ambil mode sedih dulu. Sayang. Tak keluar pun naik mata kau. Lagu apa tu? Okay. Aku silap. Sayang. Ni kau feel. Sayang. Sayang. Jangan cakap. Baby tak dengar suara sayang lah. Saya memang ada kau monolog je seorang kau. Sayang, please lah sayang. Jangan tinggalkan baby sayang. Aku tak boleh lah tak ada tanpa engkau sayang. Bagilah baby peluang. Sorry kalau baby marah sayang, time tu baby tak sedar. Sayang. Dengarlah ni baby cakap apa. Okay, lepas ni baby dah takkan marah sayang. Baby takkan buat apa-apa dah. Sayang. Hello.
Sayang. Sayang. Apa yang tadi nak betul ke? Ke Ha? saja ni? Sayang. Ke kau nak pancing aku? Tak ada. Sayang. Kau jangan bayar apa? Sayang. Aku kalau dah benci memang aku benci. Baby sayangkan saya je. Baby nak saya je. Baby, baby ingat saya je. Ayah tengok ya. Baby nak keluar dah lagi. Baby nak keluar dah. Sayang, baby nak keluar dah sayang. Babi. Apa benda yang nak keluar? Apa benda yang nak keluar? Aku tanya kau ni. Apa benda yang nak keluar? Menangis aku dah. Aku suruh kau menangis. Kau Aku sampai dah- menangis tu tangan kau kat mana sampai benda kau nak keluar? Ha? Aku suruh Aku dah kau buat menangis. benda lain. Aku dah Kau buat menangis benda dah. apa yang sampai nak keluar tu? Aku tanya kau ni, Jad. Apa yang nak keluar? Keluar air mata. Ada sikit nak keluar air mata. Tapi kenapa intonasi kau tu macam air lain yang nak keluar? Ha? Sayang, sikit lagi nak keluar. Kau ingat ni apa? Ha? Budak-budak tak tengok ke live ni? Tak adalah air mata. Okay. Kau sayang betul lah Nina ni. Aku sayang. Sayang. Tapi sekarang ni dia dah famous. Aku tengok follower dia Dah banyak? 19.2 lah. Jangan bagi dia 20k lah. Jangan bagi dia 20k boleh tak? Jangan bagi dia. Jangan. Kalau 20k, job review dah masuk. Weh, gila sia. Habis tu aku ni macam mana? Aku jadi bibik dia apa? Kalau Tak apa, aku jadi PA dia. Alah dia aku buat Bodyguard cerita. aku je. Faham tak? Apa? Buka pintu. Apa? Kau cakap apa? Bodyguard Kau cakap apa sekarang ni? Ha? Aku tak marah. Jangan sampai aku jadi Kau orang kaya. driver aku. Ha? Kau jadi bodyguard aku. Faham tak? Boleh apa benda kau ni? Kau tolong buka pintu. Kau tolong hantar aku kerja. Mantarong. Kau tolong masak untuk aku. Bodyguard aku. Jad, kalau dah 20k, founder-founder tengok dah ambil review. Bila dah review, duit dah mula masuk. Perempuan bila dah ada duit, Memang aku block semua yang bagi review tu semua aku block. kenapa kau nak sekat rezeki dia? Gentle lah rezeki aku. Sebab jealous ke? Kau jealous lah dia naik. Aku tak jealous. Aku block semua review tu. Habis tu dengki. Asal kau dengki kat dia? Dia tak ada duit. Aku tak dengki. Aku bagi dia duit. Kau bagi apanya duit? Berapa dia bagi kau sebulan ni Nah? Dia pernah bagi kau berapa duit kat kau? Alah setakat 20. Tak luar lah. RM20. Kadang-kadang RM20. Job review sekali masuk 200. Kalau baru-baru ni 200, 500, 1000, 2000, 3000. Kalau dia naik lagi follow, naik lagi 5000, 10000, 100000. Wow. Memang taklah dia pandang kau lah. Perempuan kalau ada duit, dia tak pandang lah laki-laki. Apakah pula laki-laki ada rupa pun boleh tak pandang? Ini kan laki-laki yang tak ada rupa. Jangan bagi dia 20k geng. Jangan bagi dia 20k Tengok geng. aku tak wakilkan. Dah lama aku pendam sebenarnya. Tapi aku dijamah. Perempuan. Sayang macam ni sayang Oi, Yana, takkan donat je Yana. Top 1 tu, top 3 Yana, ikan paus 1 Yana. Kan? Perempuan kalau ada duit, dia boleh belah bila-bila pada kau, Jad. Dan aku ada katalog untuk Nina, untuk dia tinggal pilih je. Habis tu aku dapat job apa? Kau bagilah katalog lagi satu. kau nak juga aku ada katalog, aku ada 2 katalog. Kau tinggal pilih kau pilih kau, dia pilihan dia. Tak payahlah macam tu. Jad, kau move on lah. Dia dah tengok follow dia naik mendadak, Jad. Dah 19.5 Jad, lagi 500 je, Jad. Geng, follow aku geng. Kasih 10k geng. Kau tak boleh kejar dia, Jad. Cak aku punya apa cak? Aku punya follower apa cak? Kau punya follow. Kau punya follower 4888. Oh, macam nombor plate tu. 4888. Nombor kapit tu 3 belakang. 8888. Mahal agak nombor tu. Nombor pelik. Aduh. Sayang, betul-betul saya main tadi kan? Betul-betul. Aku nak aman Toya tadi. Saya nak ambil Nina review produk saya. Boleh tak? Live 2 jam. Nanti DM Nina sendiri lah. Sayang, kalau saya dapat paid review semua dah kaya, jangan lupakan baby Of course aku lupakan kau. Bye-bye. Cak, satu lagi cak lagu. Ombak rindu. Ombak rindu.
Omar itu boleh menjiwai Kau siap menjiwai minta aku. sebelah lagu Sayang. Last baby cakap sayang. Last baby cakap dengan sayang. Kalau you pun nak bagi nangis, tak payah besarkan mata, cek udara masuk kat mata. Sayang dah fikir masak-masak ke sayang? Dah fikir masak-masak dah. Dalam hidup industri ni sayang, susah sayang. Baby dah main, saya tahu industri ni baby dah main 5 tahun sayang. Baby dah lalu semua, orang kecam lah, orang buat ni semua, baby dah pernah lalu sayang. Apalah, duit dapat tak apa, kecam. Kalau kecam duit dapat okey. Kalau kecam kosong tak Orang, okey lah. orang kecam bukan mati pun. Tapi duit masuk. Lepas tu ni ada orang nak ambil job berlakon. Kalau berlakon dia jadi heroin, ada sentuh tau. Nanti hero akan sentuh pegang tangan, bawa jalan-jalan, makan semua. Mungkin peluk pinggang ke tak tahu lah. Tengok ikut director. Sayang, tolonglah sayang. Sayang, Tak lah. cepatlah jomlah sini. Jom apa? Keluar je lah live ni. Orang tengah follow dia lah, Jad. Selalu rasa ada cinta aku. Geng, Ryan dah habis geng. Aku nak podcast je geng. Aku nak cerita semua benda geng. Ingat dia orang kacau. Aku tak boleh. Geng, Ryan dah buat podcast je geng. Aku nak Dia cerita dah semua ada benda. dia dengan celir sekarang ni. Aku tak boleh ada orang kacau. Aku tengok muka aku, Jad. Muka kau dia boleh je tengok, muka aku dia tak boleh tengok, Jad. Mentang-mentang good looking, kau tengok. Aku ni siapa dah Aku ni rider je. Kau sedar pun diri kau, Jad lah. Guys, lagi 200 tolong follow Nina, Jad, guys. Kita bagi 20k, job review nak masuk lah ni. Sedap. 200 orang lagi, tekan nama Nina tu follow. Sayang ni, weh, makan besar sayang Gift banyak geng 8,000 sayang 10,000 dekat 1 lebih tu. Oh banyak kalau keluar tu 500 dapat boleh lah. Belanja baby sikit Asal ada nak belanja kau. Duit perempuan, duit lelaki, duit perempuan. Oh. Apa hal pula kau nak pau dia? Kau nak dia, kau pau dia. Memang dia tak Alah nak. belanja sikit je. Tak kisahlah sikit ke banyak. Kau jangan pau dia. Habis Ui, dah tu 20k lah, Jad. Ya. Oh, lama bilang kau, Jad. Weh, habis aku tu jatuh aku ni. Nina, review boleh kalau abang banyak job review kalau Nina nak. On. Boleh resign esok. Nanti Nina datang sendiri jangan bawa siapa-siapa Takut production tak Dia bawa aku. Aku nak pastikan dia selamat. Kenapa? Kenapa pula? Review tak ada lah lagi kes colek ke apa tak ada. Nina boleh datang blouse ada blouse. Ada. Pakai blouse lah kalau boleh stokin panjang. Ni pakai ni, spinning hello. Pakai blouse pula. Kau ingat aku apa? Tunggu kan. Benda hello Yan. Nanti kita ada macam-macam job review. Ada perfume cuma production tak suka lah kalau bawa orang lain daripada diri sendiri. Sebab nanti sempit lah tempat tu nak shoot. Cak aku review apa cak aku? Kau ada kat ni kedai Akyong panggil. Review minyak hitam. Dengan minyak tuti. Dia kata 2 jam 15 boleh. Dia kata Baik ikut aku jaga ni 2 jam 15. Kalau kau ambil 4 jam dapat 30. Yang Nina ni sejam 5,000 dia kata. Aduh, aku nak juga. Kena ikut upah, Jad. Habis tu aku tak boleh pergi. Bukan tak boleh pergi. Dia lebih pada tak boleh belah. Kau gelak apa Nina? Iwak kau Pergi banyak, follower dah naik. Macam ni kau gelak dengan aku Tak, acap buat lawak. Gelak lah. Itulah, macam buat lawak lah, gelak lah. Ha. Cap. Ya, aku betul-betul sayangkan Nina. Tolong tak? Tolong. Ya, memang kau sayang dia. Tapi hati manusia ni berbolak-balik. Hati manusia ni Tuhan yang pegang. Kalau kau tak invite dia, mesti tak jadi macam ni tu. Ni kan tak ada. Semua yang berlaku tadi dia elok je dalam live aku. Siapa panggil dia?
Mana kau tahu dia dekat live aku tiba-tiba? Aku jadi dalam aku borak-borak Masa seorang-seorang. dia live kau bosan lah. Tak ada benda yang menarik. Tu dia belah. Betul tu. Orang tak Semua, kata dekat live aku semua, tak. time dia belah semua view turun. Ya, orang tak suka benda-benda yang bosan je. Jadi kau apa? Kau reda je lah ni job. Aku pun jadi manager kau ni nak job review dah banyak masuk lah ni. Weh, dah 20,000 bodoh dia punya follower ni Nai. Hai, daripada tadi dah 20,000. Oh, ya. Siapa yang follow aku tu? Tapi betul ni nak 20,000 Sayang. ni orang dah ambil review dah kata-kata. Sayang, jangan lupa baby sayang Bila sayang dah ni, dah famous lah. Of course lah aku lupakan kau. Bye-bye Abang Ijat. See you again. Weh. Sayang. Please lah kau Jad. Tu aku cakap Jad, kau kena handsome Jad. Kau misai tak cukup, rambut serabai. Apa, Kau pergilah trim rambut kau, misai kau. Cuba kau semat-semat Jad. Tak betul. Cik Jack Toy, dia sponsor aku barbershop dia. Tak apalah, kalau kau nak gunting rambut, aku belanja pun tak apa Jad. Tak apa lah. Aku dah ada orang sponsor lah, tak apa. Kau reda Jad Terima Tengok kasih. Bila perubahan aku dah macam ni, kau relate. Bila kau dah berubah, nanti dia akan menyesal lah macam tu. Dia akan menyesal. Tapi Dia kalau akan macam tengok, kau ni, potong rambut, potong misai pun paling kuat pun perubahan kau pergi 2% je aku rasa. Dia tak pergi mana dah kalau macam ni. Dia takkan jadi Zul Arifin, Merkin, takkan kot. Dia akan nampak kemas je lah. sayang. Apa lagi duk sayang-sayang? Kau pressure lah Jad. Perempuan tak suka lah laki-laki pressure. Nanti dia turn off. Yelah. Kau cakap tak suka lah. Abang Ijat ni tak faham bahasa lah. Kau tak suka belah lah. Nak cakap bahasa Cina ke? Dia betul-betul tu lah. Tapi tadi tu yang kau orang gaduh tu betul-betul pasal apa mula tu? Sebab yelah saya dah penat time tu balik kerja. Lepas tu dia pick up kita. Dia pick up aku lah. Lepas tu dia cek pasal dia buat live. Dia bergaduh-gaduh dengan aku. Dia saja-saja live nak gaduh. Dia cakap cakap aku apa ni tumpang famous. Sekarang baru dia tahu siapa lagi famous. Sekarang follow kau lagi ramai Jad. Follow kau dah berapa? 20.2 Jad. Naik lagi 200 Jad. Lagi Dalam 3,000 yang follow Nina malam ni, kau bayangkan berapa ramai lelaki handsome Jad. Nina, tak apa sekarang Nina dah boleh pergi rehat. Nanti dah jumpa yang baru Nina bagi tahu yang tadi Mantoya Roger lah Mantoya. Roger Mantoya tu Nanti abang kenalkan. Dia betul kaya tau. Lepas tu dia cerita dia tak pernah bercinta lagi tau. Kiranya ni first jap. Aku nak naikkan celai tak boleh sebab ni naik kotak, celai live dia tak sama. Kalau dia invite boleh. Nanti tak pun abang kenalkan dengan kawan abang celai. Tapi kena ada ni lah misal keli sikit. Aduh. Toke motor Ducati. Apa barang Syah naik LC, exhaust colour purple, tayar kecil, kalau kena batu pecah. Weh, orang naik orang naik Panigale. Tahu Panigale? Tahu. Naik Panigale, ada tu ADV baru naik LC apa benda duk Nina zaman bila. Rugi tau. Lepas tu kedai dia Oh, jap. Aku ada podcast jap. Jap, join sekali. Tak, aku tengah sembang dengan Nina. Jiwa lalu. Sekejap Okey Nina nanti abang kenalkan Nina dengan tu Dengan Mantoya. Dengan Mantoya. Okey Nina, pergi rehat tidur. Assalamualaikum. Baik. Nanti kalau tu kita kenalkan esok. Baik.